Kini tiba masanya rakyat Johor mengundi. Marilah kita bersama-sama di barisan nasional. Banyak bantuan yang rakyat Johor ni dapat daripada Menteri Besar, daripada kerajaan negeri Johor lah. Banyak, terlalu banyak. Saya rasa kalau rakyat negeri Johor tak pilih Barisan Nasional, rugilah, rugi. Hidup dia rugi. Tak, mesti undi BN. Kalau tidak, bukan rakyat Johor. Bagi saya lah, saya bangga jadi rakyat Johor di bawah pimpinan On Hafiz. Dia seorang menteri yang paling terbaik lah di negeri Johor ni. Banyak membantu rakyat. Sebab BN dulu, kini dan selamanya. Tiada lain. Saya harap Pakatan Harapan dapat menang lebih 40 kursi. Jadi mengapa pengundi Johor harus memilih Pakatan Harapan? Kalau kita undi Barisan Nasional, Najib akan keluar. Mana? Itu tak ada mengena dengan pilihan raya ni kot. Najib. Ni kita pilihan raya. Siapa yang cakap macam tu? Akak ni ke sekolah tak adalah tinggi, tapi rasanya tak kena tu. Lagipun kuasa untuk mengeluarkan Najib, membebaskan Najib bukan di bawah Menteri Besar sebenarnya. Itu adalah dari pengampunan diraja. Raja-raja kita. Raja kita lah sebenarnya. Bukan dari Menteri Besar. Jadi salah lah tu.